Okey, kita buat semakan seterusnya. Khat nasah. Saya perhatikan dekat sini. Yang pertama dia tiada garisan ya. Bila kita buat latihan ataupun masa pertandingan, apa-apa khat pun kita kena buat garisan supaya dia terletak betul pada kedudukan dia. Okey. Ini kepala ain tu perlu dilukis macam ni. Okey. Sebab saya rasa mata pen ni sama ataupun dia kecil sikit ke. Dia kecilkan. Oh, dia dah tumpul dah. Jadi kena potong. Okay. Dia bila mata pen tu dia dah tumpul, kita potong je. Okay, jadi sama saiz. Jadi tinggi sini, tinggi nun ni adalah 2 titik. 1 dalam ni, sini 1. 1, 2, 3. Jadi yang ni kena besarkan. Kepala ni kena lukis. Okey. Kena besarkan sini. Alif bentuk dia macam ni. Tebal, hujungnya runcing nipis. Garisan. Mim bentuk dia macam tu. Dia kena naik. And then macam ni. Ni dah tulis error ni. Mukminin nanti kena check balik lah. Saya pun tak berani nak tulis sebab saya pun tak mahir bahasa Arabnya. Saya rasa mukminin. Okay, nanti kena tengok balik lah. Alif jangan buat macam ni Okay, kalau abi ni alif, ba ni macam ni. Itu abi. Ya, ni dah jadi condong macam ni. Condong macam ni. House. Okey, itu bentuk fa. Untuk sod dia tak bulat macam ni Dia macam tu. Dia memanjang macam tu. Lepas tu dia punya badan sod ni macam huruf nun.
Macam huruf nun sama. Short ni dengan nun ni sama. Okey. Umara. Dia mendongak Kalau kita tengok dia mendongak ke atas. Okey, mim macam nak buat? Mim macam ni. Okey. Bin sikit saja. Okey. Khattab. Okey, saya buat kat bawah ni. Alif. Itu. Ni garisan ni. Bawah. Jadi dia turun macam ni. Itu konsep khat nasah. Dari segi baris kita buat macam ni. Okey. Okey, baris ni jangan guna pen yang kecil. Guna pen sama dengan pen huruf. Kecuali macam macam sabdu ni kita guna hujung pen. Jadi dia nipis. Dia bentuk macam ni. Kalau sabdu ni dia menurun macam tu. Macam ni dia macam W melentang tu, dia tak betul. Okey, ra ni kena tengok bentuk ra macam mana. Ni 1.5, ni garisan. Sampai sini guna hujung pen. Bentuk draw macam tu. Macam ni dah patah kat sini. Dot ni sini dia lurus je, lepas tu dia melengkung macam tu. Garisan ni row tadi Okey, kalimah Allah ni perhatikan betul-betul. Alif kita letak dekat ekor ya pun boleh, ke depan sikit pun boleh. Saya letak ke depan sebab nak bagi nampak. Itu alif. Okey.
agak-agak macam dekat tengah-tengah, dekat atas sikit lah daripada tengah-tengah alif ni. Dia lagi condong daripada alif ni, lam ni. Naik, lepas tu macam tu. Okey. Okey, ni bentuk alif. Allah. Ya. Bentuk tulisan kalimah Allah. Jadi dia kalau macam ni kan, dia jadi macam ni. Yang ini rata. Yang ni lagi rendah. Anhu. Ada beberapa kali pengulangan huruf ain tadi. Kepala ain ni kita tengok sekali lagi bentuk macam tu. Dia konsep khat nasah ni dia akan turun. Ya, dia akan menurun macam ni tapi hujung dia akan naik balik. Kita tengok sini, dia turun, dia akan naik balik. Sami'tu Rasulullah. Okey, sami'tu ni bukan macam ni buat si mim ain ni. Naik. Okey, jadi dia ada dua lapis, satu kat sini, satu kat sini. Garisan kat mana? Ini garisan. Gigi sin ni, cuba perhatikan gigi sin macam mana. Dia patah-patah macam tu. Ekor waw sama dengan ekor ra. Ni garisan. Lam letak dekat ekor waw. Okey, condongkan ke kiri. Jadi gigi sin yang pertama kecil, gigi sin yang kedua lagi lebar. Kalau macam ni dia tak faham konsep siapa besar siapa kecil ni. Dia main buat je gigi tu. Gigi tu dia macam ni, dia patah-patah. Yang pertama kecil, yang kedua besar. Sod lam ya ni, sod lam ya ni macam ni sod. Sekali lagi salah dekat sini. Okey. Ya ni ada macam-macam kaedah nak buat sebenarnya. Ini satu kaedah. Ada kaedah dia akan ke kiri, lepas tu ke kanan pun ada. Jadi saya buat straight je, tak payah nak pergi ke kiri sangat, terus ke kanan. Okey. Yang ni patutnya dia turun sikit ni.
Okey. Ni 2. Okey, ni satu titik sini, ni 2. Alaihi. Dia turun. Dan kalau kita perhatikan, kita bandingkan antara air yang ini, air yang ini dengan air yang ini tak sama. Air yang ini dia lebih ke depan dia punya leher ni, sebab dia bertemu dengan huruf yang turun. Air yang ini dia lebih tegak sebab dia bertemu dengan huruf yang tegak. Leher dia ni tak sama. Okey, seterusnya wasallam. Dah penuh dah. Kita buat dekat ujung ni. Ni garisan. Ni waw. Ekor dia macam ekor raw sama. Okey, mana nak buat gigi C ni? Kita ambil sama tinggi dengan waw ni. Gigi C yang kedua tadi ingat balik, dia patah macam V tu. Turun. Okey. Waw, wasal, sal, la, ma. Patutnya jangan bersentuh, tersentuh pula. Okey. Yaqulu. Yang ni pastikan lubang qaf dengan waw ada lubang Okey, ni garisan. Okey, jadi boleh latih lagi garisan. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.